Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama lagi dengan saya, Baby Potato, menggantikan Angka Kentang dalam segmen podcast HRC Kongsi bersama Angka Kentang. Okay, tapi hari ini Angka Kentang pun tidak dapat hadir. Jadi saya selaku bidang terjun lah menggantikan Angka Kentang. Saya Mihrab Zain, Pegawai Perhubungan Awam untuk Hospital Rehabilitasi Ceras. Dan pada hari ini kita akan berbincang satu lagi topik menarik berkenaan dengan persediaan ahli keluarga dalam menjaga pesakit strok. Bersama kita pada hari ini dekat studio adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang ini. Kita jemput Puan Norsimaa. Unik yang nama tu Betul ke sebutan tu Puan? Norsimaa ya? Betul. Betul ya. Aku panggil Puan Norsimaa, seorang jurupulih cara kerja dekat unit pemulihan cara kerja Hospital Rehabilitasi Ceras. Selamat datang Puan Norsimaa. Terima kasih Encik Mihrab. Ya, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Encik Mihrab baik hari ini. Alhamdulillah, makin sihat ni. Terima kasih. Terima kasih. Saya berbesar hati sampai di studio pertama kali saya datang. Okay, cantiknya sudah Kentang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Angka Kentang kerana sudi untuk memberi kita peluang menyebar luaskan lagi lah macam tu info-info berguna kepada pesakit dan juga kepada orang awam berkenaan dengan rehabilitasi. Okey, Puan Simaa, ramai sebenarnya orang tertanya-tanya lah sebenarnya apa perbezaan OT atau kita bagi pemulihan cara kerja ni dan singkatan dia occupational therapy lah ataupun OT dan juga fisioterapi. Okey. Terima kasih Encik Mihrab dengan soalan tu. Cabar soalan. Okay. Ramai nak tahu, netizen nak tahu ni. Okey, pemulihan cara kerja iaitu saya lah ataupun nama singkatan dia OT. Dikenali umum dengan pesakit lah OT sebab panjang sangatlah cara kerja tu kan. Dengan fizio. Okey, bezanya ialah OT ni dia melihat pesakit secara menyeluruh dan membantu pesakit untuk berdikari semula selepas kejadian-kejadian yang tadi gini seperti kemalangan, dapat stroke, mendapat penyakit-penyakit lain. Okey, untuk melatih ke arah berdikari semula lah. Mungkin tak dapat 100%, mungkin dapat membantu dalam 80 to 90%. Okey, manakala fizio pula yang saya tahulah saya tengok teman-teman fizio saya lah dia banyak melatih pesakit-pesakit ni macam ke arah nak berjalan semula, nak berlari, mungkin nak dapatkan aktiviti harian tu kembali semula lah. Dengan banyak ke arah berjalan lah saya tengok ataupun exercise kaki, senaman kaki. Maknanya contoh OT bahagian atas, fisio bahagian bawah, betul ke macam tu? Boleh jugalah dibahagikan kepada dua lah. Tapi kalau di HRC kami buat begitulah. Kami sudah macam membahagikan tugas-tugasan tu. Tapi apa yang penting adalah kerjasama satu pasukan, betul? Kami boleh bekerjasama di bawah satu bumbung. Teamwork Itu paling penting. Okey, berbalik pada topik kita pada hari ini, persediaan ahli keluarga dalam menjaga pesakit strok. Apa sebenarnya macam tu stroke tu Puan Simaa, kalau boleh terangkan, dan punca-punca dapat penyakit stroke tu? Stroke ni secara umum lah adakah dia penyakit? Kan, dia bukan penyakit daripada awal pun. Tapi dia adalah keadaan di mana salur darah kita lah, especially di dalam otak, aliran darah tu terganggu akibat penyumbatan, tersumbat. So bila tersumbat, kawasan yang tersumbat tu akan menjadi rosak lah di otak kita tu. So kesan-kesan otak mati ni kan, tersumbat ni kan, besar dan teruk jugalah. Antaranya ialah macam lumpuh separuh badan ataupun seluruh badan. Ada juga yang seluruh badan tu macam terbaring lah. Kalau yang lumpuh separuh badan, kita nampak macam ada yang boleh berjalan. Okay, selain daripada tu, mereka ni mungkin mendapat masalah sukar nak bercakap dalam atau pertuturan dipanggil. And then mereka ni juga mungkin ada masalah nak mengingat ataupun memory problem. Pendengaran pun akan efek juga Puan Simaa. Mungkin boleh jadi, boleh berlaku untuk setengah kes, boleh berlaku. Dan akhir sekali apabila mereka ni mendapat salah satu masalah-masalah yang saya sebut tadi kan, mungkin akan diorang akan susah nak berdikari semula. Faham? So kat situ kami akan cuba latih lah
untuk tackle the problem. Baiklah. Okey, Puan Sima. Puan Sima sebagai selaku seorang pegawai pemulihan cara kerja ataupun OT lah, OT terapis kan. Jadi apakah peranan seorang OT ni untuk membantu pesakit stroke dan juga kepada ahli keluarga pesakit? Okey, peranan OT ni kita akan tengok pesakit secara a whole process lah. As a whole. Okay. Kita akan tengok pesakit membantu pesakit untuk lebih berdikari selepas mendapat sakit ni, dan kita juga akan membantu mereka bersedia untuk menyesuaikan persekitaran. Persekitaran tu maksudnya persekitaran dalam rumah ke rumah mereka yang sedia ada ataupun rumah tempat lain. Seperti kalau ada pesakit kita ni, dia tinggal berseorangan. Faham. So mungkin dia akan diletakkan di mana-mana tempat yang sesuai dengan dia. So tempat untuk melatih betul. Untuk melatih mereka untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru buat mereka. Okey, lepas tu untuk kita akan explore pesakit ni untuk menggunakan alat bantuan. Alat bantuan macam mana tu? Alat bantuan. Okey, penggunaan alat bantuan ni konsep dia untuk memudahkan dia berdikari tanpa sebarang bantuan orang lain yang berdekatan. Okay. Contoh alat bantuan yang biasalah kami suggest ataupun cadangkan pada mereka, contohnya alat bantuan seperti berus panjang, berus alat mandi panjang tu, ataupun alat mandi, berus alat mandi yang panjang ataupun long handle brush. Dengan adanya peralatan itu, so mereka memang mampu buat sendiri untuk mandi tanpa meminta bantuan orang lain. Okey, mungkin ada peralatan lain macam tongkat kan, tapi tongkat ni kenalah disuggest oleh kawan kita lah, fizio, alat bantuan yang sesuai tongkat, sebab tongkat ada pelbagai jenis. Betul. So kita kena, ada yang kat ketiak, ada yang pegang macam tu, ada 3 kaki, 4 betul. kaki, macam-macam jenis. Mesti. Okey, bagus Encik. Okey, so selain daripada alat bantuan tongkat tu, alat bantuan lain macam non-slip mat. Non-slip mat tu macam alat untuk anti licin lah. Selalu kita guna kita letak atas pinggan. Bila pesakit stroke ni, dia dah tinggal satu je lah tangan normal je kan. So macam mana nak buat pinggan tu macam tak bergerak, dalam masa yang sama dia nak menyuap diri sendiri dengan satu tangan yang sedia ada tu, tanpa bantuan orang lain kan. Ya, betul. Menarik. Itu adalah alat-alat yang kita kata wajib lah bagi pesakit-pesakit ni ada di rumah. Tadi saya telah explain secara teori lah pasal alat bantuan tadi kan. So semua orang mungkin tertanya-tanya alat bantuan macam mana yang dibayangkan lah. So ini adalah antara alat bantuan yang kita OT cadangkan lah kepada pesakit. Ini antara contoh yang paling famous lah. Ini adalah long handle brush. So mana-mana pesakit yang nak mandi sendiri tapi dia tak boleh nak perform kan, misal kata tempat yang jauh lah, macam belakang badan macam ni kan, so buat macam ni. So inilah dipanggilnya long handle brush lah. Okay, so ini membantu pesakit boleh mandi sendiri. Okay, so yang seterusnya, ada kala pesakit suka nak sikat rambut sebab keadaan macam kawasan yang terlalu jauh lah. Okay, contohnya macam rambut kita. Okay, so ni dia punya bentuk ni panjang juga, and then pemegang dia besar. So memudahkan dia grip dengan lebih baik. Kalau yang nipis, yang jenis nipis tu mungkin pesakit sukar nak pegang dengan firm, okay? Dengan ketat lah, okay? Pada awal-awal sakit lah selalunya. Okay. So yang ini antara contoh satu lagi, kita gunakan sudu, ini dipanggil enlarged handle. Okay. Enlarged handle ni antara salah satu alat untuk senang untuk pegang dengan lebih baik lah. Macam tadi dia enlarge macam ni, yang ni pun sama dibentuk enlarge, dan benda ni boleh ni universal sikit, multi purpose sikit. So enlarged handle ni boleh digunakan kalau nak masukkan, nak guna kalau kita nak basuh ke, kita keluarkan lah, dan boleh guna dekat alatan lain macam berus gigi. So ini dipanggil enlarged tools lah. Okay. So seterusnya plating. Kalau nak makan dengan sendiri, pentinglah untuk pesakit yang ada jenis plate yang ada guard. Kadang-kadang kita tengok kat rumah tu kan, pinggan yang ada guard tu memudahkan pesakit. Kalau pinggan yang tiada guard seperti ini, dia tak ada guard kan, sukar untuk dia mencedok. Okay, so apa yang kami sarankan lah, mungkin dia kena beli alat macam ni. Okay, alat macam ni yang pinggan yang ada
guard dekat tepi ataupun kami kat OT ada lah juga peralatan macam ni kan. Kita panggil plating guard macam ni, and then kita letak pada pinggan dan adalah plating guard kat sini yang boleh dibuka dan boleh keluarkan. Pakaikan dan buka, keluarkan. Okey. So last sekali yang ni jenis cawan lah. Ada pesakit dia tak pandai nak hirup Hirup, dia pandai hirup. Kalau dia hirup dia akan mungkin tersedak ke kan. Takut ataupun dia tak pandai nak macam nak mengagak pergi ke mulut. So dia ada special sikit lah. Dia punya mulut ni dia luas sikit. Supaya untuk mudah masuk ke mulut lah. Kalau pesakit tu tak pandai untuk mendongak ke atas kan. So itu antaralah peralatan alat-alat bantuan yang boleh kami cadangkan kepada pesakit untuk wujud di dalam rumah lah. Okey, terima kasih. Baiklah Puan Simak, tadi kita dah sebut berkenaan dengan stroke, pesakit. Ni berkenaan dengan ahli keluarga pula. Mungkin Puan Simak boleh kongsikan bagaimana macam tu persediaan ahli keluarga bila untuk ni lah menjaga pesakit stroke dekat rumah. Dari segi fizikal ke emosi ke mental ke kan. Okey, Encik Mira, ahli keluarga sangat penting lah dalam peranannya untuk menjaga pesakit stroke ni. So ahli keluarga kenalah bersedia untuk tahu macam mana nak jaga pesakit ni dengan cara yang betul lah dan teknik yang betul. So di OT dan di HRC ni kami ada complete program lah yang akan ajar pesakit dan penjaga ini. Contoh latihan untuk memindahkan pesakit dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kalau OT dia akan mengajar macam mana nak berdikari seperti memakai baju sendiri, mengajar teknik-teknik memakai baju sendiri. Seperti pakai butang kan? Ya, betul. Ada teknik-teknik dia lah sebenarnya. So that's why penting penjaga ni belajar di dalam di tempat yang betul-betul terlatih lah. Okey. Selain daripada itu, OT akan cuba untuk memberi guidance ataupun panduan macam mana nak buat pengubahsuaian rumah jika perlu. Sebab pengubahsuaian rumah ni penting juga sebab rata-rata pesakit stroke ni dia akan kembali ke rumah dalam keadaan berkerusi roda. Berkerusi roda. Bukan semua tapi kebanyakannya berkerusi roda. So kami akan guide penjaga macam mana nak susun atur rumah untuk lebih macam wheelchair friendly kita kata. Even toilet pun Puan Simak. Toilet pun penting juga sebab itu adalah antara tempat-tempat yang risiko jatuh. Sama ada pesakit dengan penjaganya sekali pun boleh menyebabkan risiko jatuh sebab keadaan bilik air itu sendiri memang macam ada yang belicin, ada yang sempit sangat kan. Okey, so antara pengubahsuaian yang ada dalam tandas yang kita boleh suggest ialah install ataupun meletakkan grab bar di dalam tu, palang. Itu sangat penting. Kalau tengok sekarang institusi kerajaan ataupun shopping mall banyak dah implement benda tu kan. Ya, betul. Sekarang saya sangat berpuas hatilah kerajaan sekarang kan dia banyak buat benda tu, maksudnya dia cakna lah. Ya, betul, cakna dengan keadaan sekarang kita sekarang ni yang semakin meluas. Okay, selain daripada itu, penjaga ni perlulah bersedia dari segi emosi lah. So perlulah mengikuti program psikologi ataupun psikososial yang ada di hospital. Betul. Bukan senang nak jaga pesakit stroke sebenarnya kan Puan Simak. Betul. Ia sangat mencabar fizikal dan mental lah sebenarnya. Baiklah, untuk macam tu dari segi penjagaan dan sokongan untuk pesakit stroke Puan Simak boleh kongsikan juga apakah cabaran utama penjaga? Cabaran-cabaran yang penjaga dan pesakit akan ada lah kalau di rumah. Kadang-kadang di hospital kita tak nampak lah kan. Okay, di rumah selalunya mereka akan kata keletihan fizikal, baik penjaga baik pesakit lah. Okay, selain daripada tu cabaran lain ialah macam terganggu emosi senang terganggu. And then pesakit pun lagi mudah terganggu lah disebabkan dia dah sakit kan. Okay, selain daripada tu cabaran lain rasa bersalah. Pesakit ni penjaga ni mudah rasa bersalah lah dengan setiap kali apa yang mereka buat. Mungkin mereka tidak yakin lah. Rasanya itu antara cabarannya lah yang paling besar lah. Okey, baiklah. Kita telah pun sampai sebenarnya Puan Simak ke penghujung rancangan untuk segmen kali ini, untuk topik kali ini sangat menarik. Jadi mungkin juga Puan Simak
untuk di akhir-akhir segmen ni kongsikan pengalaman Puan Simaa berkenaan dengan sakit stroke ni. Sakit stroke. Satu kisah yang boleh memberikan inspirasi mungkin? Okey, mungkin boleh ada. Saya terima juga banyak pesakit stroke ni kan. So saya boleh kongsi yang satu pesakit ni dia agak muda lah. Agak muda, mungkin dalam 50 tahun macam tu, saya kurang ingat. 50 tahun macam tu dan berkeluarga. So pesakit ni macam dia seorang lelaki dan dia seorang breadwinner lah. Kita kata memberi nafkah buat keluarga kan. So walau bagaimanapun pesakit ni mempunyai sokongan keluarga yang kuat lah dan yang baik. Iaitu isteri beliau lah. So pentinglah penjaga ni untuk kekalkan momentum untuk menjaga pesakit ni dengan cara bawa walaupun dah keluar daripada ward, dia akan datang juga ke terapi mengikut appointment yang telah diberikan lah. Mungkin selama 6 bulan dan pesakit dan penjaga ni pun ada melakukan terapi ni di rumah juga. Saya suka nak nyatakan kepada pesakit-pesakit saya lah supaya buatkan satu mini gym dalam rumah. Mini gym ni di mana? Ada apa kat situ mini gym tu? Mini gym macam saya suggest lah. Saya suggest lah macam mungkin kena ada aktiviti barang macam bola, gym, sederhana besar kan. Mungkin ada barang-barang alat lain, aktiviti puzzle untuk diletakkan satu sudut di dalam rumah. Jadikan dia sebagai mini gym. Kerana bukan apa, kalau benda ni nampak di depan mata, barang-barang exercise ni nampak di depan mata, mereka akan teringat untuk buat. Betul. Berbanding kadang-kadang kalau tak ada benda lah, nantilah langsung keras tangan tu ke, langsung dia rasa tak ada motivasi nak baik sebab katanya tak ada apa-apa di rumah. So saya selalu menasihatkan mereka ni wujudkan satu mini gym kat rumah. So apa yang saya bagi tahu ni, ada yang pesakit macam pesakit saya ni, dia memang buatlah benda tu. Alhamdulillah memang progress dia nampak baik lah bila setiap kali dia datang hospital kan, datang untuk terapi. So dia akan nampaklah progress yang dan kemajuan yang ada di dalam pesakit dan penjaga tu sekali. Penjaga tu nampak macam lebih macam happy, ceria bila nampak progres pesakit tu, bila nampak kemajuan yang ada dalam pesakit tu. Sangat menarik ya. Baiklah Puan Simaa, terima kasih banyak atas masa dan ruang yang diberikan dan perkongsian yang diberikan kepada penonton semua untuk segmen HRC Kongsi pada kali ini. Dan kita berjumpa lagi untuk segmen podcast HRC Kongsi bersama Akal Kentang di episod lain dan seterusnya. Saya Mihrab Zain dan Puan Simaa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lambai-lambai sikit Puan Simaa.